Di dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda membina email domain anda sendiri. Sebagai contoh, email domain seperti admin@kedaionyline.com, nama domain saya lah. So sales.kedaionyline.com dan sebagainya lah. Contoh admin@domainanda.com. Okey. Dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda membina membina email domain seperti ini. Okay, first anda perlulah pergi ataupun type di browser anda nama domain anda. Okay, sebagai contoh nama domain saya kedaionyline.com. So slash di hujung ni anda tulis cpanel. kedaionyline.com/cpanel. So kalau domain anda ada type nama domain anda kemudian slash cpanel hujung ni lah. So di hujung ni pastikan anda letak cpanel, kemudian anda boleh enter. Okay, anda perlu masukkan username dan password untuk cpanel ni lah. Cpanel domain anda lah. Okay, anda boleh refer email yang telah saya berikan username dan password. Jika anda tak terima email tersebut, anda boleh hubungi saya. Okay, setelah anda dapat dan login. Okay, login. Okay. Setelah anda login, anda boleh pergi ke cari menu ataupun kategori domain. Email, kategori email di bawah ni. Anda klik pada email account. Okay, so ini di bawah ni ada senarai email telah dibina lah. Kalau anda belum ada senarai email yang belum bina, so bawah ni akan kosong lah. Okay, so di sini tempat anda bina email anda. Okay. Okay, contoh saya ingin bina email bernama bantuan@kedaionyline.com. Bantuan@kedaionyline, typekan saja nama email tersebut. Untuk password ni anda boleh create password anda sendiri ataupun anda gunakan password generator di sini. Okay, sebagai contoh saya klik password saya sendiri. Okay. So ada warning sini, so anda kena create lagi panjang lah password ni. Okay. Okay. Pada bahagian ni anda boleh tick sama ada anda boleh hadkan kepada 250 MB saja ataupun unlimited. Saya set sebagai 250 MB. Bila anda klik create account. Okay, nampak? So wording ni masih ada lagi lah. So maksudnya kalau anda tak nak susah-susah, anda boleh pakai guna password generator di sini. Contoh saya klik sini. So klik saja di copy password tersebut untuk anda simpan. Klik copy. Klik I have copied the password. Lepas tu use password. Okay, so automatic lah. Set very strong. Kemudian create password ataupun create account. Okay, so account ataupun email domain anda telah berjaya dibina lah. Okay, so untuk anda login ke dalam account email anda, pastikan ada format dia adalah seperti domain anda .com/webmail. Okay, contoh domain saya kedaionyline.com/webmail. Okay, saya park dulu email atau password email tadi. Okay, so ini dia contoh. Okay, so saya create
Saya login ke dalam account untuk cek email lah. Contoh tadi domain saya kedaionyline.com/webmail. Klik enter. Okay, so ada email address dan password, so anda masukkanlah semula. Okay, ini tadi password email saya. Saya punya email bantuan@kedaionyline.com. Okay, dia klik login, so anda telah dibawa ke halaman untuk webmail lah. Okay, so dekat sini anda klik, first anda akan nampak seperti ini, anda klik kod ni. Lepas tu anda boleh pilih lah interface macam mana anda ingin guna. Okay, anda boleh cuba try dulu tengok lah. Contoh anda try tengok yang ni dulu. Okay, so ni di sini tempat email-email anda akan dihantar ataupun anda akan terima email di bahagian sini lah. Okay, anda boleh cubalah. So kalau anda ingin lihat yang kedua punya interface, okay, ni pula. So macam ni dia punya interface. Okay, so balik semula. Squirrel mail. So macam ni interface dia. So yang ni anda klik saja, anda boleh isi ataupun just submit saja. Tak boleh letak nama anda. Okay, submit. Okay, ini untuk yang nombor 3 punya interface lah. Okay. Kita log out semula. Masuk semula, login. So, setelah anda tengok tadi, anda boleh pilih lah. Sebab selagi anda tak, anda boleh juga tidak perlu choose default webmail ni. So, maksudnya bila anda login saja, dia akan buka 3 ni lah. Anda boleh pilih salah satu mana. Okay. So, kalau saya sarankan anda pilih terus mana interface yang anda ingin gunakan untuk akaun email anda. Okay, contoh saya pilih yang ni. So, saya set as default. Okay, so saya klik dalam lah. Okay, so saya log out semula. So, saya login semula. So dia akan terus buka lah interface yang kita pilih tadi. Okay, so itu saja cara untuk anda membina email domain anda sendiri. Jika ada pertanyaan, anda boleh hubungi saya semula.